Macam mana nak gunakan Honor Magic V6 dan juga iPhone 17 Pro secara serentak? Sedangkan kita tahulah, kedua-dua phone ni nak hantar gambar dan video pun bukan main payah lagi, betul tak? Jangan risau, kali ni engkau tak payah takut sebab upgrade pada Honor Magic V6 memang sangat mesra dengan iPhone. Atau boleh aku katakan bukan iPhone, Apple ecosystem. Dia mesra dengan MacBook, dia mesra dengan Apple Watch, dengan AirPods Pro sekalipun. Jadi jom aku ceritakan apa upgrade kali ni. Benda pertama yang memudahkan kerja aku boleh access iCloud terus dekat dalam phone lipat Honor Magic V6 ni. Macam mana cara dia? Pergi saja bahagian File Manager. Okey, kau slide bahagian bawah, ada iCloud, kau login dekat sini. Dekat sini dah banyak selesai masalah sebenarnya. Katakanlah kau punya iPhone terlupa nak bawa, tertinggal dekat rumah ke, ataupun kau punya iPhone bateri habis, contohnya, engkau boleh access data, gambar, engkau boleh download lah. Jadi nak buat kerja ke, tak ada masalah. Dan lepas dah download dokumen ke, PDF ke, nak membaca dekat phone lipat ni, bukan setakat skrin depan dia yang menarik, kau buka saja skrin besar, lagi cantik sebenarnya. Lepas tu aku ada cubalah transfer file, transfer gambar yang saiz besar daripada iPhone ke Honor, Honor ke iPhone, dan rupa-rupanya kali ni dah makin mudah tau. Dia ada tap to share saja. Okey, kau install je apps Honor dekat iPhone kau dan lepas tu kau boleh gunakanlah hari-hari yang banyak kali semudah tap to share saja. Kalau kau tanya aku, ini yang paling gempak. Phone lipat Honor Magic V6 ni dia jadi skrin kedua untuk MacBook aku. Okey, katakanlah biasanya kita akan bawa monitor tambahan, bawa tablet, betul tak? Tapi kali ni kau bawa satu laptop, bawa satu phone lipat, buat kerja macam penuh sangat, tarik saja ke skrin Honor. Nampak tak? Kecil tapi memudahkan. Lepas tu aku rasa benda ni biasalah kot. Kau balik jalan-jalan, kau balik event, gambar banyak, betul tak? Dan biasanya kau akan transfer ke MacBook. Kali ni jangan risau, kau boleh akses terus data dalam phone lipat kau melalui MacBook saja. Nampak tak? Mana gambar yang menarik, tarik saja. Tak payah nak tap to share dah. Kau tarik masuk dalam laptop, dah boleh settle kat sini. Jangan tak tahu, phone lipat ni dia punya kamera memang agak menarik. Okey, dia punya tebal ni bukan saja. Kau ada ultra wide, kau boleh zoom sampai 100 kali. Dia ada periskop 64 megapiksel. Jadi katakan zoom jauh masih lagi cantik sebenarnya. Yang paling aku tak sangka, sekecil-kecil benda macam ni pun Honor ambil kisah, iaitu notification synchronize. Okey, katakanlah notification masuk dekat iPhone kau, jangan risau, dekat Honor Magic V6 pun masuk juga. Jadi kau tak payah nak tengok sana, tengok sini. Dua-dua pun masuk benda yang sama. Untuk spek phone lipat ni bagi aku dah gempak sangat dah. Dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 5. Untuk bateri pun agak besar, charging pun agak laju. Okey, skrin dalam, skrin luar memang agak terang, lasak, dan untuk dia punya kenipisan pun katakanlah kau pegang iPhone, kau pegang dia sebelah-sebelah, ketebalan hampir nak sama. Bayangkan dia phone lipat tapi memang nipis. Yang lagi melampaunya, Honor kali ni siap bagi TV 43 inci bagi yang pre-order awal lah. Untuk spek dia ada dua, untuk harga pun dia ada dua juga. Namun macam biasalah, untuk spek penuh aku akan buat video lagi satu. Apa pendapat korang? Baik beli tak Honor Magic V6 kali ni? Ataupun